Guys. Sekarang ni dah pukul berapa sekarang ni? Sekarang pukul berapa? Tengok tab. Kalau tengok tab sekarang pukul 11.54. Jadi aku rasa aku sebenarnya nak tengok bunga api. Tapi kalau aku pergi tengok bunga api, bukan nampak perera rumah aku. Hey yo, what the fuck? Ni aku rasa macam tak payahlah tengok bunga api kan. Aku rasa kali ni challenge pukul 12 pada video yang pertama aku ni tahun baru ni. Bruh. Why are we still here? Video pertama aku pada tahun 2025, bukan 2025 lagi, 2026. Jadi aku rasa aku nak buat challenge duduk dalam tandas setahun. Jadi sekarang pukul 11.55. So let's go, kita bawa masuk tab ni. Kita pergi masuk dalam tandas. Let's go. Alright guys, sekarang aku dah ada dekat dalam tandas. Aku tak ada nak cakap kuat-kuat, tak ada nak cakap banyak-banyak sangat sebab ni dalam tandas. Kan nanti kan ada benda lain pula terlepas cakap ke apa. Sudah. So kita tunggu dekat dalam tandas ni selama setahun. 1 minit berjalan tu rasa lama ya. Nak ke pukul 12 tu kita pergi ke 12 1 minit macam tu kita keluar dah. Barulah nama dia setahun. Kalau just pukul 12 tu terus kita keluar, tak jadilah setahun A few moments later. Oh my god. Tahun 2026. Assalamualaikum. Tengok ni guys, anak-anak Gafi dah besar. Tengok Cuki Comel makin besar. Dia tengok je kamera. Alright guys, so sekarang dah tahun 2026. Tak, ni macam mana dah kot. Diam kot. Okay guys, tahun 2026 ni kan, kalau korang kan 2026, apa yang korang nantikan? Kalau macam aku nantikan 2026 ni pilihan raya. Pilihan raya. Lepas tu World Cup, Avengers dengan Spider-Man Brand New Day. Itu adalah hari yang memang aku rasa macam nantikan pada tahun 2026 je. So buat korang pula, apa yang korang tunggu-tunggu pada tahun 2026? Kalau aku itu yang aku dah list cakap tadi list. And then korang apa yang pada tahun 2026 korang yang akan muncul. Alright, so sekarang 2026 kita mulakan asal yang baru guys. Kita kembali kepada segmen yang borak. Kita tunggu esok pagi. So, mak ku hijau. Lah sekali je. Aku yang banyak-banyak kali. Okay, alright guys, kita tunggu pada esok pagi. Sebab esok pagi aku nak buat segmen aku menyesal 2025. Alright, 2026 aku dah besar ke. Alright guys, sekarang dah sebenarnya dah pukul 3 lebih dah. Sekejap aku check dulu pukul berapa. Sekarang dah pukul 3.41 dah. Semalam yang kau tengok tu pukul 12. Video mula-mula tadi lah, boleh katakan video mula-mula tadi tu pukul 12. Sekarang dah pukul 3. Sebab aku sebenarnya nak buat tengah malam semalam, tapi rasa macam penat gila. Sebab semalam aku pergi keluar jalan mana-mana, lepas tu baru balik lagi. Aku penat gila semalam. Jadi memang meraihkan 31 November tu, malam tu meraihkan tahun baru 2026. Lepas tu dah down, dah rasa macam alah, tahun baru je pun kan. Jadi guys, dalam video kali ni kita kembali kepada topik kita. Aku menyesal pada tahun 2025. Macam biasalah, segmen ni takkan henti. Kalau setiap tahun baru New Year, dalam segmen Ashes mesti akan ada segmen ni lah, aku menyesal 2025. Alright,
Apa pula benda yang aku menyesal pada tahun 2025? Benda yang aku by the way kan, korang nampak macam baju sama macam malas-malas kan? Sebab baju ni tak kotor pun kan? Tak kotor, aku boleh pakai kan? Jadi apa yang aku menyesal tahun lepas lah, kira tahun lepas lah, apa yang aku menyesal pada tahun 2025 tu, aku menyesal sebab aku tak fokus dekat bahagian YouTube ni. Masa tahun 2025 aku fokus dekat bahagian TikTok. Macam korang tahu sendiri, aku fokus dekat bahagian TikTok. Tapi ni ada satu, aku terpaksa lah cakap benda ni kan. Aku terpaksa cakap lah sebab aku terpaksa lah cakap benda ni. Afif ke apa ke kan, sebab Afif aku rasa dia tak tahu kot kan. Aku sebenarnya tahun lepas tahun lepas tu okey dah kan. Tahun lepas boleh dikatakan aku punya prime. Tapi dah minus 30 follower. Mat, kau bayangkan dah minus 30 follower, tak kena buat apa. Minus 30 follower dekat TikTok. Sebab itu pun aku jarang aktif dengan member. Tak apa-apa aku dapat kan. Aku nak cakap kawan apa, siapa kawan yang tikam aku tu. Macam kau tahu sendiri, tim aku ada aku, Arjuna, lepas tu ada lagi seorang tu, aku tak nak mention namanya. Korang tahu sendiri namanya siapa kan. Idalah ada yang masalah sikit lah. Masalah kontroversi lah antara salah satu tim. Dia ada masalah sikit lah. Aku suruh tu adalah, aku tak nak cerita lah masalah ni kan. Kau tahu sendiri masalah geng-geng, kawan-kawan apa semua. Jadi aku dengan Arjuna, Arjuna pun jarang datang sekali tau. Jadi bila aku rasa macam aku tak tahu nak buat apa kan, aku just study aliran tu je aku buat. Lepas tu pada waktu cuti November last ni, aku rasa macam aku tak tahu nak buat apa. Last aku macam apa kata aku comeback YouTube kan. Aku buatlah YouTube asal alang-alang sebab aku punya YouTube Pro ni, aku kan subscribe YouTube Pro kan. Jadi aku boleh katakan kalau aku tak buat konten tu, bila aku tak guna CapCut Pro tu, aku rasa macam rugi. Aku dah bayar bulan-bulan tapi aku tak guna, tak buat konten. Sebab tu lah aku buat konten dekat YouTube. Aku comeback balik lah sebab aku dah senyap dekat YouTube ni kan. Aku nak fokus dekat bahagian YouTube. Lagipun YouTuber ni adalah salah satu cita-cita utama aku. Kalau TikTokers tu boleh dikatakan aku nak jadi influencer je, tapi YouTuber adalah salah satu cita-cita utama aku. Jadi aku buatlah konten dekat YouTube. Sebenarnya kenapa lagi aku dah tak upload konten dekat TikTok, sebab aku pernah sekali tu okey dah, aku dah okey jalan hidup aku seperti orang biasa single kan. Sekali ada satu datang seorang perempuan. Ini kisah cinta lah. Aku terpaksa cerita benda ni. Kisah tu datang seorang perempuan, jatuh cinta ni mamat yang tak sedar diri, yang pakai topi ni, rambut bagai, rambut gembel ni, jatuh cinta seorang perempuan. Alright. Bila dah jatuh seorang cinta perempuan tu belah macam tu je, Mat. Perempuan tu tikam aku dari belakang. Aduh sakit je. Dah habis kira tikam member dari belakang, kawan. Dah habis tikam dari belakang oleh member, tikam pula dari belakang oleh awek. Aduh sakitnya. Aduh sakit guys. Memang sakit. Aku rasa awek aku belakang awek lah. Aku rasa ex aku ni tak tengok kot YouTube. Aku harap dia tak tengok lah. Ya, aku mention dia dekat live ni. Aku harap tak tengok lah. Lepas tu aku pun dah selalu upload konten. Sebab tu lah aku semangat gila upload konten pada bulan 6 sampai bulan 10 kan. Aku semangat gila tau. Tapi dah masuk je bulan 10 tu. Bulan 10 tu last nak dekat akhir tu, dia minta bukanlah dia tak cakap pun nak minta break. Cuma aku rasa kan dia dah tak rapat dengan aku. Aku rasa pergi mampus aku perempuan kan. Kau kes lah aku dengan kau bodoh. Kau pergi mampus kau bodoh. Terus orang yang macam alah hai, move on kan. Kau nak buat apa dengan aku tu kan. Aku jenis orang, kalau orang couple dengan aku, move on bro, move on. I am gentleman lelaki lah bro. Okay. And then aku rasa macam ini masa tu aku macam down gila. Awek aku tinggalkan aku kan. Aku nak buat apa kan. Down gila. Lepas tu aku senyap terus YouTube. Aku tak mention tadi. Aku ada buat satu konten yang kenapa aku tak upload konten kat TikTok tu pun. Itu rasa macam aku tak cerita part ni. Ni aku terpaksa cerita sebab aku memang ni aku terpaksa cerita di bahagian ni. Itulah dia tanda-tanda kenapa aku dah tak upload konten. Dan aku rasa macam itu adalah salah satu benda yang kenapa aku menyesal lah. Aku menyesal terima dia sebagai seorang aku punya bukan
aku dah pernah couple, and then aku terima dia balik. Boleh katakan ex aku ni lah. Aku dah pernah couple dengan dia, and then dia minta balik fix dengan aku, and then aku terima dia. Aku sebenarnya nak terima dia kan. Kau tahu ini niat aku lah kan. Niat aku sebenarnya I'm the setia lelaki. Aku bukan sebagai orang yang red flag ke apa ke. Kalau orang suka aku, suka terpulang Tapi sekarang masa untuk aku belajar man. Alright. Jadi boleh dikatakan masa tu aku dah break dengan dia, and then dia datang balik untuk minta fix dengan aku. Okay, aku macam okay, dia minta fix dengan aku kan. Kau tahu aku nak buat apa? Aku putus lah dia balik kan. Aku macam nak balas dendam Kau dah buat aku pada tahun ni kan. Aku rasa macam, oh mak kesian lah, aku tak sampai hati. Dia macam setia dengan aku. Tak mat, dia tak setia dengan aku mat. Belakang kau berlaut. Ibarat okay, aku kat depan ni, belakang aku siping ni ada jantan lain. Kau bayangkan, ada jantan lain yang dia suka. Kau tak boleh percaya kan. Laki-laki perempuan-perempuan friendly, kau jangan percaya mak. Perempuan-perempuan friendly ni, kau tak payah. Kau jangan couple lah mat. Kau jangan couple lah. Aku jujur aku cakap macam geli tu. Dah lah tu. Geli tu. Tak payah couple lah tu. Kau jadi orang biasa je. Jatuh pula mat aku. Alright. So boleh katakan apa yang aku menyesal pada tahun 25, itu je lah. Aku menyesal sebab kenapa aku pergi terima dia. Aku dah terima dia. Aku dah balas dendam, tapi aku kesian. Lepas tu aku rasa macam dia okay, dia macam tikam aku dari belakang. Aku boleh pula sedih. Geli lah aku. Aku macam masa tu. Sekarang aku nak jadi matang lah. Aku tak nak tu jadi kisah silam aku minta couple. Lepas tu tak payahlah. And dah lah guys, itu je lah untuk video konten kali ni guys. Aku rasa konten ni pun sebab sekejap je, sebab aku tak nak lama-lama. Aku tak nak meninggalkan ni pun dah kira 8 minit jugalah aku rekod ni kan. Okay, so korang jangan lupa tekan button subscribe dan jangan lupa turn notification. Aku rasa video ni aku buat no cut no edit kot, sebab aku nak kena upload juga hari ni 1 Januari ni. Alright guys, Happy New Year buat korang semua. Apa azam korang pada tahun 2026? Betul lah azam korang bang. Azam saya 2026 saya tak nak putus solat. Bagus. Kalau apa azam korang pada tahun 2026, nanti aku akan kasih live dekat korang punya komen. Okay, so okay, bye bye. Dah kan, nak itu je. Apa lagi lah? Aku menyesal sebab awet je lah bodoh.